Si. Ya. Yang si pegang tu apa? Yang sis pegang ni apa dalam beg? Ni sis baru beli daripada Utan King tahu. Yang keluaran terbaru kerusi daripada diorang tahu. Moonche Square tahu. Nak tengok tak? Nak. Jom Wani tunjuk. Yang dalam beg ni adalah Moonche Square. So, kalau hampa beli, hampa akan dapat sekali dengan storage bag. Jom Wani nak tunjuk cara pasang hampa. Kalau korang beli, you guys akan dapat 4 batang stand dia punya kaki. Korang akan dapat lagi stand yang jenis square macam ni. Dan dia punya kain tau. Jom Wani tunjuk cara pemasangan. Kemudian korang masuk sahaja di bahagian lubang ni dekat dia berjenis stand. Bila dah pasang dia punya kaki di bahagian bawah, korang buka sahaja dia punya strap di bahagian bawah dan korang cantumkan sahaja. So dah siap dah pasang dia punya stand. So korang pasang sahaja dia punya kain. So, untuk bahagian kain, korang pasang sahaja macam ni. Okay, untuk bahagian bawah, dia mempunyai storage pocket tau. So, kalau korang nak letak phone ke, nak letak wallet ke, korang buka sahaja dia punya zip dan simpankan dia sahaja. Ni adalah cara pemasangan untuk kita orang punya Moonche Square tau. Dan lagi satu, untuk kita orang punya kerusi, dia boleh support sehingga 100 kg tau. So, yang mana yang nak bawa pergi aktiviti outdoor memang sangat-sangat sesuai. Nak pergi hiking ke, nak pergi ride ke, sangat-sangat mudah tau. Sebab apa? Dia compact sangat-sangat. So, yang mana berminat untuk kita orang punya kerusi, you guys boleh dapatkan sekarang dekat beg kuning. Dan jangan lupa korang bertekan button follow tau. Bye!